betul ke gunting jarum terbang ni boleh potong seluar jin? Jom kita uji dulu. Okey, sekarang saya ada gunting lain, gunting X. Okey, kita potong. Kita cuba. Boleh tak dia potong seluar jin ni? Tak load lah. Aku pula. Tak load ni. Okey, gunting ni dah boleh campak tepi ya. Dan satu lagi gunting, kita cuba. Gunting sebelah tangan je. Angkat ni. Kita cuba ni live ni. Bismillah. Wih, cuba dengar. Wih. Boleh kak? Boleh. Jom kita tengok berapa lapis seluar jeans dia boleh potong. Jom kita tengok. Okey, tadi saya dah potong 2 lapis. Kita try potong 4 lapis. Okey tak? Kita cuba 4 lapis Kita cuba 4 lapis. Okey. Masih lagi boleh. Okey, 4 lapis. Why not kita potong 8 lapis 8 lapis darab 2 lah kan? Okey, darab 2. Darab 2 kak. Kita cuba Kita cuba kak. Bismillahirrahmanirrahim. Takkan nak potong sampai 8 lapis seluar jeans kot. Nak potong siapa tu? Kak, 8 lapis boleh kak? Kita tengok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lapis. Saya ada soalan kepada anda. Jadi, anda rasa gunting ni tajam ke tajam sangat? Cuba komen sikit. Dan kalau betul anda nak, anda boleh klik beg kuning kat bawah. Kalau ada, kalau tak ada, pergi kat showcase dan tekan dekat situ beli sekarang.